Budi Madani RON 95 dah mula. Tapi macam mana nak dapatkan Budi 95 tu bila isi minyak nanti? Apa pun korang yang tengok ni, nak kena semak kelayakan masing-masing dulu. Make sure my card korang tu dah dikemas kini dan boleh pakai lah. Dan pastikan lesen memandu korang tu masih lagi valid. Jangan expired pula. Jadi buat semua ni dulu, siap-siap kat rumah. Tak adalah kalut bila kat stesen minyak nanti. Faham? Jadi ada 4 cara. Jom kita buat sama-sama. Ya? Cara pertama, di pump. Mula-mula korang pilih dulu nak isi minyak berapa, bayar guna kad debit atau kad kredit korang macam biasa. Senang kan? Lepas tu, masukkan my card dalam terminal ni. Saya dah cek tadi dan saya layak. Tak adalah pening dekat pump ni. Kalau korang pun layak, boleh ikut langkah seterusnya. By the way, jangan lupa masukkan nombor telefon sebelum isi minyak, okey? Boleh kumpul mata ganjaran Mestri Rewards. Tapi ingat tau, harga yang terpapar dekat skrin tu, yang itu harga pasaran. Harga Budi 95, cek dekat resit korang. Okey? Itu cara pertama. Selamat datang. IC sini ya. Okey, boleh. Layak. Jadi, cara kedua pula dalam kedai Mestri untuk pengguna cash di kaunter pembayaran. Macam saya lah. Jadi, korang bawa je my card korang dan masukkan my card korang ni ke dalam terminal untuk sahkan kelayakan. Itu je. Tapi make sure lah korang dah tahu pump berapa yang korang nak isi. Kalau tak, panjang queue kat belakang nanti. Tapi kalau dah panjang sangat, tetaplah bersabar ya. Mohon maaf. Dah boleh isi dah? Terima kasih. Cara ketiga, yang paling senang. Guna settle je. Boleh semak kelayakan terus. Jangan lupa untuk verify account. Guna my card dalam settle dulu tau. Jadi mana yang dah pernah buat verification tu, tak payah buat dah. Sekali je. Tak tahu nak buat macam mana? Lah, buka je settle. Tekan Budi 95. Lepas tu ikut je langkah seterusnya untuk verify account and semak korang punya kelayakan. Kalau dah layak, settle je, lagi senang. Pilih dulu nombor pump dekat aplikasi settle. Lepas tu tunggu sampai pump tu diaktifkan. Tapi jangan lupa aktifkan Budi 95 tau. Dah, jom kita isi minyak. Dah siap? Senang kan? Tapi lagi best, mata ganjaran Mestri Rewards pun masuk tau. Boleh dapat hingga 3 kali mata ganjaran untuk setiap liter bila guna settle ni. Dan ini cara keempat. Untuk pengguna Touch 'n Go e-wallet, jangan risau. Korang boleh guna Petronas by Settle dan ikut je langkah seterusnya. Alright, kita dah tengok 4 cara untuk dapatkan Budi 95 ni. Tapi kalau korang ada masalah, jangan risau. Korang boleh je tanya dekat mana-mana kru Petronas atau layari website or maybe call je nama yang dekat skrin ni. Okey? Semua info ada dekat situ. Tapi janganlah DM Nori pula. Mana kita tahu.